ekor pun memang tak. Tapi nak cantik untuk makan 5 ekor kilo, 4 ekor kilo dah sedap nak makan. Jangan terlalu besar orang tak nak. Kalau dia habis, dia bagi lagi. Sampai dedak tu ada berapa? Tinggalkan dalam 3 minit ke 4 minit. Kalau dedak tu habis, kita bagi lagi. Tapi dalam 3 minit dedak tak habis, jangan bagi dah. Kalau tak, dia perut dia kembung, dia nak mati. Tidak. Bodoh lebih makan. Sebab saya buat pangan, tapi hari tu dah lebat. Banjir air laju turun, pangan saya pecah. Saya dengar dalam mulaan. Kalau untuk semua ni saya tak ikan dalam kolam. saya habis hari tu dalam 70. Oh, mana habis semua sekali? Semua. Oh, kalau semua sekali dengan ikan apa ni. Macam ni tanah kampung. Ini tanah kampung kita sewa. Kita sewa. Tahun sewa. Ancaman untuk ikan ni memerang, jawab, bunga haji udang, tu ancaman dia. Tapi alhamdulillah sini benda tu tak ada. Paling-paling hari tu bangau tak teknik. Kita buat dekat sini hanya satu hati yang tulus mencinta, takkan pergi meninggalkan aku. Meski diriku penuh kekurangan, satu cinta untuk selamanya. Ni bagi makan ikan. Kalau dah baling dedak, ikan tak makan tu apa mana dia masih kenyang lagi lah. Jangan terlampau bagi makan banyak sangat. Kalau dah tengok itu bawah. Ni dekat atas ada dua kolam darat. Ni untuk pulau ikan keli, satu kolam ada 500 ekor. Satu kolam 500, dua kolam 1000 ekor. Lalu menghilang, bukan yang pergi tanpa alasan. Aku hanya ingin yang bertahan, menemani hingga akhir kehidupan. Sekarang ni kita akan bergerak pergi ke kolam bahagian bawah. Dekat bahagian bawah ni ada lebih kurang 10,000 ekor. 10,000 ekor. Ni pelatih daripada PLBB Kemas untuk pelajaran ternak ikan keli. Yang mencintaiku selamanya. Awal kan, muda-muda. Mana pating? Ada pating ah. Okey, ni untuk kolam ikan keli.
duduk betul dalam. Banyak ikut bilik. Bagi tak. Ikan dalam betul. Itu yang ikan pastikan. Tak besar ke? Kak, jarang kan ni? Okey, hari ni okey. Hari ni aku dapat pelajaran hari ni. Ya, agak-agak balik nak buka ikan keli. InsyaAllah kalau ada rezeki Tuhan bagi aku buka. Ha, okey. Baik lah. Okey. Terima kasih ya. Keluasan. Yang bawah tu yang bawah tu besar. Sama. Yang tu. Ini. Yang tu. Boleh kari nak gini. Boleh kari dekat bawah. Okey, settle. Tadi bulu debu. Tadi dengannya kata buat promosi jualan tadi. Boleh lah. Yang promosi tu boleh lah yang kecil ni. Yang sini ni boleh mereka. Dia kecil. Lagi kecil. Buat promosi jualan. Yang sini ni buat besar. Yang ni dah order ah. Dah order. Kena kuat 30 dah order.